Sushi nasi lemak. Sushi rendang. Wih, Kan? bijak aduh. Pada anda yang tengah tengok video ni, mungkin maksudnya Resta Hero dah berjaya lah tembus market tu. Kita tak post dulu. So pagi ni kita getting ready Rambo kedai makan bersama Encik Akram, berbekalkan pisang. Pakai stokin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemudahkanlah urusan aku pada hari ini, Ya Allah. Bantulah aku, Ya Allah. Betulkanlah niat aku, Ya Allah. Aku dikelilingi dengan orang-orang yang soleh, supaya aku dapat mencari rezeki yang halal lagi tayyiban, Ya Allah. Let's go. So the hardest part is we have to let go our kids. Kunci pintu. So kita naik bento. So kita bersihkan benda segala-gala. Makan pisang. Sandar ni boleh kata duduk lah kan. Buntut duduk separuh. Let's go. Pasang lagu favourite kita punya Baby. So pretty, but you're not like God, devil, put your hands on me. Namun bolehkah sekali saja ku menang. Let's go. Mereka tak faham. Masalahnya lagu tu, dah lah aku tak faham lah. Kita pakai kenakan dengan kasut lagi. Let's go. So hari ni apa aktiviti kita? Okay, aktiviti kita hari ni kita nak buat direct approach. Direct approach klien, dapatkan content marketing yang boleh buat orang kreatif. Yeah. Mana bos? Roti telur. Aku ada terfikir satu benda. Okay. Perlu ke? So kita baru je settle. Kita punya macam brochure lah kan. Brochure. Ini penting untuk trust ni. Yeah. Orang membeli sebab trust. Kalau tak ada trust, orang tak beli. So sebelum kita nak rembo, kita pasti siapkan alatan perang kita. Inilah tercetusnya nama Resto Hero. Resto Hero. Pada anda yang tengah tengok ni, mungkin anda tengok video ni mungkin 2 tahun. Mungkin waktu tu kita dah jutawan dah. Cuma Package RM3,000. Dapat klien, flyers. Darab tak juta. adalah cara nak justify kenapa kena print flyer 1,000. Itulah logik. Dia ibarat macam sehari simpan RM1, 7 hari dah RM7. Kalau kali dengan 365 hari takkan dapat RM70,000. Lepas tu kita conquer kat Malaysia ni, Kita tak perlu conquer Malaysia sebenarnya. Cukup untung untuk pergi Jepun. cukup untung pergi Jepun. Dah boleh pergi dah. Ya, betul. So kita tolong banyak student kita yang berniaga kat sana. Nasi ambeng by Resto Hero dekat Jepun. Ya. Apa? Sushi nasi lemak. Sushi nasi lemak doh. Sushi rendang. Wih, Kan? bijak aduh. Sushi kuah rendang. So pada anda yang tengah tengok video ni, mungkin maksudnya Resta Hero dah berjaya lah tembus market tu. Kita tak post dulu. Yeah. Because when you want to start a business, you start at what at hand. You start what? Ikan pernah bagi satu quotes ni. Kau apa tu? 我自己 tak jadi Dah. Kita gam terus. Tegam dulu. So kat bisnes dengan flyers kita dah siap. Founder kan. So can I talk to maybe manager or person in charge? So actually we are from Resto Hero, Resto Hero agency. So our focus is to full house the restaurant itself by video creation. If you choose this package, you have to deposit